Okey, ni cup sealing untuk semi auto. Dia boleh untuk dua function, auto dengan manual. Yang ni kita boleh setting lah untuk auto dan manual. First, untuk yang cup sealing ni, untuk cara kita nak guna, mula-mula kita akan on. Okey, untuk yang ni kita dah set suhu 180. Yang ni, kalau untuk set ni dia akan ada kat sini lah. Okey, set. Okey, P1 ni adalah dia punya suhu untuk dia press dia punya plastik lah bahagian atas. Jadi 180. Kalau nak tukar, boleh tukar kat sini lah. Sini. Turun dengan naik. Lagi kita set 180 lah untuk yang ni. Okey, sekarang ni 179, kita tunggu 180. Lepas tu baru kita akan start untuk kita seal kita punya cawan. Okey, yang lagi satu yang paling penting adalah yang saya kata semi auto ni, yang pertama adalah kita boleh pilih. Sekarang ni dia punya dalam posisi yang dekat icon ni adalah manual. Jadi yang ni adalah fungsi manual, kita letak baru dia akan, kita kena tolak lah untuk jalan. Kalau kita tekan ini adalah auto. Jadi kita letak cawan, dia akan terus masuk. Macam ni lah, saya sebagai contoh lah. Saya letak cawan, sensor detect, dia akan masuk. Okey, ni hasil dia lah. Kalau boleh tengok sini, ini adalah hasil dia. Yang tadi kita setting auto. Kalau macam ni tak ada auto. Sekarang ni kita nak convert ke manual. Maksudnya secara manual. Jadi kita kena tekan sini, choice. Biar ada tanda ikon yang oren ni, tangan. Okey, bila dah naik tangan ni, jadi kita akan letak ke bahagian sini. Dan kita kena tekan bahagian sini. Baru dia akan tolak masuk. Okey. Kita tengok ini hasil dia. Ini hasil dia.